orang sakit ada buat tulis blog, and then tunjuk cara macam mana nak pasangkan worm hook dekat soft plastik. Okey, kali ini saya akan tunjukkan tutorial lah cara macam ni. Okey, ni worm hook dan soft plastik. Okey, mula-mula kita cucuk and then agak satu dua macam ni. Agak dia boleh tembus. Okey, cucuk macam ni. Worm hook. Okey, lepas tu kita betulkan dia. Okey, bila dia jadi macam ni, kan, dah jadi macam ni, kita ukur. Ni macam ambil ni sebagai ukur. Ambil ni untuk ukur, dan kita masukkan. Okey, so dan jadilah soft plastik dengan worm hook. Okey, teknik ni sesuai digunakan dengan teknik Texas rig, di mana kita nak main dasar, kita nak ketuk dasar, and then tarik perhatian ikan haruan lah. Contohnya kalau haruan yang besar-besar selalu main kat dasar kan. So dengan menggunakan yang teknik macam ni, teknik Texas rig, so diharap adalah penghuni yang akan sambut umpan ni. Okey, jom kita cuba Texas rig.